Orang yang pakai drawing tablet ni anak orang kaya saja. Anak yatim piatu tak payah duk buang masa. Ni adalah drawing tablet yang aku gunakan untuk lukis storyboard. Kalau shooting tu panjang, ada banyak detail, aku akan guna benda ni lah untuk memudahkan segala urusan. Zaman aku belajar dulu, orang yang pakai drawing tablet ni anak orang kaya saja. Kalau hang sekadar anak mok pok kerja biasa-biasa saja, ataupun hang tu anak yatim piatu, tak payah duk buang masa. Pakai mouse saja. Bukan aku nak kata, tapi benda ni fakta. Sebab benda ni mahal. Lah, RM120 pun hang boleh dapat dah. Aku tunjuk first kali apa beza pakai mouse dengan drawing tablet ni. Mouse, kalau aku tarik, ataupun aku buat tekan sikit-sikit kan, dia macam tu. Tapi kalau pakai drawing tablet ni, aku tarik yang paling soft aku boleh tekan. Ni plug and play terus boleh dapat tak payah setting. Dulu kena setting, lah dah tak perlu. Atau aku boleh buat double soft, lepas tu pi macam tu. Sebagai contoh aku nak buat massage gun ni. Bagi ada space sikit, sebab ni lagi kat bawah ni apa boleh tulis. So dia ada aksesori kan. Tunjuk aksesori ni ha. Contoh ni kan bulat. Kalau kata hampa nak gelap, hampa buh tekan kuat sikit. Untuk curve. Untuk panjang tu. Atas tu boleh tulis angle macam mana, top angle, zoom out, rotate. Dah settle. Sebab pohon jenis bulu buh. Kalau pohon jenis berurat, buh urat. Nampak pohon ke putih? Pohon noh. Dia tengah bergerak kan. Ni yang best dia. Okey, contoh kat belakang ni kalau hang tengok. Nampak? Dia ada color kan? Boleh tukar color. Hampa ambil lah satu color. Hampa tengok kelebihan dia, hampa boleh tulis terus kat sini. Color. Mana nak tulis kat sini pun boleh. Sini kan. On. Off. Storyboard tu terpulang kepada hampa nak buat macam mana. Tapi yang best dia bila pakai drawing tablet ni lebih mudah. Dan yang sempoi dia, drawing tablet ni dia tak ada bateri. Hang nak guna dekat phone pun boleh. Maknanya kalau tak ada komputer lah bang, tak ada laptop, boleh cucuk dekat phone. So kalau hampa nak improve content quality hampa nak buat storyboard yang lebih menarik untuk hampa lebih rasa macam seronoknya nak shoot macam tu. Sebab aku faham orang tak shoot ni kadang-kadang sebab dia tak ada flow yang baik. Jadi kalau hampa nak buat storyboard kemudian boleh shoot dalam masa yang telah ditetapkan, hampa boleh tengok back kuning kat bawah. Okey.